Tuan-puan, jangan beli bar item seperti 1 gram ataupun setengah dinar dan 5 gram kalau tuan-puan nak cepat untung dengan pelaburan ataupun simpanan emas. Item-item kecil seperti ini tuan-puan, kos pembuatannya jauh lebih tinggi. Dia ada cara yang baik, yang lebih murah untuk tuan-tuan dan puan-puan dapatkan dengan harga yang lebih rendah, iaitu tuan-puan boleh beli melalui kaedah akaun emas Gate Public Gold. Bila sudah cukup gram tuan-puan dalam akaun tuan-puan, kita boleh arahkan sistem keluarkan saja emas fizikal tersebut dan hantar terus ke rumah. Contohnya tuan-puan, kalau tuan-puan ada 1 gram, bila ada 1 gram lengkap tuan-puan, kita boleh arahkan terus 1 gram tu dihantar ke rumah kita tanpa perlu ada baki. Begitu juga tuan-puan, kalau tuan-puan nak keluarkan 5 gram seperti ini pun sama. Tuan-puan hanya perlu kumpul sampai 5 gram dan keluarkan, arahkan public gold, keluarkan emas tersebut dan ianya berada di tangan kita. Jadi, cara yang paling murah adalah kita gunakan akaun emas public gold untuk kita keluarkan small item seperti ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Nak mulakan tabungan seperti ini, jom DM saya dan saya akan bantu tuan-puan sebaiknya untuk memiliki item-item kecil seperti ini. Dan buat pendaftaran percuma beserta dengan belian emas yang pertama. Kami bantu sebaiknya.